Salam sejahtera semua. Okey, aku nak bagi pendapat sikit. Untuk korang yang nak cuba menyahut cabaran pengurangan emisi karbon pada dunia ni, aku rasakan antara langkah terbaik adalah menggunakan sistem hybrid. Dan kat sebelah aku ni ialah Chery Tiggo 8 PHEV. Dan hari ni aku nak ketengahkan sistem hybrid Chery yang dipanggil Chery Super Hybrid ataupun CHH. Jadi sebelum apa-apa, jangan lupa like, share dan follow semua platform media sosial Enggear TV. Jom. Kita mulakan dengan Chery Tiggo 8 PHEV, di mana ini adalah antara dua model yang baru saja dilancarkan oleh Chery. Yang lagi satu ialah Chery Tiggo 7 PHEV. Kalau korang tengok dalam line up Chery sekarang ni, korang boleh pilih pelbagai tering kuasa daripada ICE, EV, hybrid dan juga sekarang ada PHEV. So, apa pentingnya CHH ni? Okey, pertama sekali korang kena tahu CHH ni dia ada 3 komponen yang sangat penting. Yang pertama adalah enjin 1.5 liter TGDI yang mana dibina khusus untuk penggunaan sistem hybrid sahaja. Yang kedua adalah transmisi DHT ataupun Dedicated Hybrid Transmission. Dan yang ketiga adalah bateri 18.3 kWh. Kuasa maksimum adalah 279 PS dan 365 Nm of torque. So, apa dia CHH tu? Okey, pertama sekali korang kena faham dalam ekosistem hybrid ni dia ada 3 jenis, iaitu series hybrid, parallel hybrid dan series parallel hybrid. Di mana series hybrid ni enjin hanya digunakan untuk mengecas bateri dan kenderaan digerakkan oleh kuasa elektrik sahaja. Parallel pula, enjin memang dah di-connected kepada tayar dan dia akan juga menggerakkan kenderaan selain juga boleh mengecas bateri. Ini juga boleh dikatakan enjin dan tenaga elektrik digabungkan untuk menggerakkan kenderaan. Dan series parallel di mana gabungan antara kedua sistem ni iaitu series dan parallel lah. Di dalam sistem series parallel hybrid ni juga kereta boleh digerakkan hanya menggunakan kuasa elektrik saja. Dan inilah apa dia CSH ini ataupun Chery Super Hybrid. Itu adalah sistem series parallel hybrid. Seterusnya, enjin 1.5 TGDI ini sebenarnya aku agak kagum lah sebab Chery memang buat enjin ni khusus untuk penggunaan pada hybrid sahaja. So, apakah maksudnya tu? Di mana? Kalau korang nak tahu, kejutaraan pada enjin ni adalah bertumpu kepada kecekapan prestasi dan juga penggunaan bahan api. Sebab itulah Chery katakan enjin ni mempunyai thermal efficiency sebanyak 44.5%. Kalau korang nak bandingkan dengan kereta biasa, dalam average diorang dalam like 30%. So adalah lebih. So kalau nak ikutkan thermal efficiency 44.5% tu adalah antara yang paling tertinggi di dalam industri. Jadi, apa maksudnya thermal efficiency ni bila dah tinggi? Thermal efficiency ni ialah sukatan kadar haba ditukarkan kepada tenaga. Lebih tinggi peratus, lebih kurang pembaziran haba daripada pembakaran. Kecekapan yang tinggi bermakna kuasa yang dapat dari haba adalah tinggi pada jumlah pembakaran yang rendah. So dalam konteks, enjin F1 mempunyai thermal efficiency sebanyak 50%. So kalau tambah lagi 5-6%, ni jadi enjin F1 lah ya. Seterusnya adalah transmisi DHT. Ini adalah nadi kepada Chery Super Hybrid System. Dan kalau korang nak tahu, DHT ni adalah gabungan antara motor elektrik dan juga 3 gear fizikal. So, apa kelebihan transmisi DHT ni? Okey, kelebihannya adalah motor elektrik memberi torque segera pada kelajuan yang rendah. Lepas tu, enjin pula boleh mengambil alih pada kelajuan tinggi dengan efisiensi yang optimum. Dan apa yang lagi menarik lagi, mechanical efficiency pada transmisi DHT ni berating kepada 98%. So, kalau macam aku cakap tadi lah, kuasa yang sampai ke tanah ni untuk menggerakkan kenderaan memang tak banyak dibazirkan. Akhir sekali adalah bateri, di mana bateri yang digunakan di dalam Chery Super Hybrid System ni adalah jenis 18 kWh LFP. Dan
Chery dah buat bateri ni melalui pelbagai intensif test untuk memastikan keselamatan bateri ini. Antara test yang dia buat adalah bateri ini diselam di dalam air laut selama 53 jam dan lepas tu bateri itu dimasukkan balik ke dalam 38 PHEV dan sudah tentulah masih lagi boleh dipakai. Tapi apa yang lebih menarik ialah bateri ini mendapat pengiktirafan IP68. Tak kisahlah berdebu, berselut, berendam ke, kebarangkalian bateri ini masih lagi hidup selepas itu adalah tinggi. Jadi, apa faedahnya pakai Chery Super Hybrid System ni? Okey, faedahnya of course lah poket korang memang akan lebih tebal lagi. Maknanya korang tak perlulah habiskan duit banyak untuk mengisi minyak. Okey, apa lagi korang boleh dapat? Macam yang korang tahu, Chery Tiggo 8 PHEV ni senang-senangnya boleh pergi sejauh lebih dari 1,200 km pada tangki penuh dan juga charge yang penuh. Selain daripada itu, apa aku boleh katakan, kalau korang nak merasai pemanduan EV, korang boleh dapat juga pada sistem C-Assist ini dan juga yang lebih penting, tiada range anxiety. Charging boleh 30 ke 80% dalam masa 19 minit sahaja. Lepas tu, jarak yang diberi untuk pemanduan elektrik sahaja ya, untuk kereta gedabak besar ni adalah sejauh 90 km. So, bila korang tengah cruising dalam bandar, penggunaan dalam bandar, korang tak perlu menggunakan bahan api. So, apa aku boleh katakan tentang rasa pemanduan Chery Super Hybrid System ni? Okay, sepanjang aku memandu Chery Tiggo 8 PHEV ni, apa aku boleh katakan, SUV ni memang actually rasa agak smooth. So, untuk penggunaan keluarga dalam jarak perjalanan yang jauh, bagi aku rasakan ini memang actually agak sesuai lah, sebab korang tak dengar lah bunyi enjin tu. Dan juga kalau yang biasa bawa kereta hybrid, korang akan tahulah bila kenderaan tu menggunakan tenaga elektrik ataupun tenaga enjin itu sendiri. Jadi, apa yang aku boleh gambarkan, SUV ni lebih kepada ciri pemanduan EV daripada ciri pemanduan ICE. So, dengan dia besan kuasa yang memang actually agak cekap dan instant. So, bila korang bawa dalam perjalanan jauh nak potong ke apa tu memang sangat sesuai. So, dia memang tak menyusahkan dan tak rasa hassle lah bila membawa kenderaan ini. So, itu adalah antara manfaat yang paling penting yang korang boleh dapat daripada Chery Super Hybrid System ini. Jadi, itulah dia penjelasan aku mengenai Chery Super Hybrid System. So, aku harapkan penjelasan aku memberi gambaran apakah itu hybrid system inilah. So, untuk mereka yang masih lagi ragu-ragu nak mencuba EV, aku rasakan Chery Tiggo 8 PHEV ni mungkin adalah satu kenderaan yang korang boleh cuba kalau lah korang masih lagi takut nak mencuba EV. Pertimbangkanlah ya. So, kalau bermanfaat, macam aku cakap lah, like, share dan follow NG TV di semua platform social media. Sehingga berjumpa lagi. Bye.